Sebenarnya saya mula minat beli emas ni tahun 2006 lagi. Masa Kerajaan Negeri Kelantan lancar Dinar Kelantan versi yang pertama. Saya orang Kelantan. Masa saya nak beli dinar tu tahun 2006, saya pergi di satu Ar-Rahnu di Kota Baru. Saya nak beli satu dinar, harga dia 300. Sekitar 300. Hari ni kalau satu dinar 300 mahal ke murah? Sangat murah. Hari ni satu dinar dekat 800. Tapi saya tak beli emas tahun 2006 sebab saya cakap mahal. Tak nak beli emas. Barang kecil macam ni harga 300 mahal, tak nak beli. Tahun 2010 masa Kerajaan Negeri Kelantan lancar Dinar Kelantan versi yang kedua, dinar dia lagi cantik. Saya sembang dengan kawan saya, dia kata dia kahwin sekitar tahun 2006, mas kahwin, dia bagi mas kahwin kepada isteri dia 7 dinar. Masa dia sembang dengan saya tahun 2010, satu dinar harga dia sudah 500. Saya kira, daripada simpan duit dalam bank, baik saya beli emas. Itu saya terfikir, daripada simpan duit dalam bank, baik aku beli emas. Masa itulah saya baru belajar. Saya baru faham, baru ada minat untuk belajar tentang emas. Masa itulah saya cari ilmu emas. Mula-mula nak beli dinar Kelantan, tak jadi sebab kerja dekat Selangor, nak beli dekat Kelantan rasa tak sesuai. Tak jadi dinar Kelantan. Nak beli kijang emas, Maybank, dia ada masalah juga. Stok bukan selalu sentiasa ada. Susah nak belinya, susah. Bila saya jumpa jutawanamas.com, saya belajar. Banyak masa di blog tu banyak saya belajar tentang emas. Saya beli e-book Encik Syukur tulis, saya baca. Masa tu baru saya faham. Kesilapan pertama saya masa nak beli emas tahun 2006 ialah saya nak beli emas harga murah. Emas ni tak ada satu zaman orang anggap emas ni barang murah. Hari ni kita boleh cakap 300 tu murah. Tapi tanya orang tahun 2006 dulu, semua orang cakap 300 tu mahal. Hari ni satu dinar 800 murah. Tapi saya percaya ramai orang cakap harga emas sekarang ni mahal. Tengok 2-3 tahun akan datang, satu dinar mahal harga murah. Murah. Masa tu dah 1000 lebih satu dinar. Masa kita rasa harga tu dah murah, masa tu harga tu dah tak boleh beli dah. Kesilapan pertama membeli emas ialah kita nak tunggu harga murah. Emas pada setiap zaman semua orang anggap mahal. Tak percaya, cuba tanya nenek kita, mak kita, tanya dia zaman masa dia kahwin dulu, berapa harga segram. Zaman nenek dulu mungkin RM15 segram. Tanya dia masa tu mahal ke murah? Mahal juga, dia cakap. Mak kita kahwin dulu, berapa ringgit? RM30 per gram. Masa tu orang cakap RM30 per gram mahal ke murah? Mahal juga. Samalah sekarang. Hari ni lebih kurang RM180, RM188 per gram pun orang cakap mahal. Mahal murah sebenarnya ilmu kita tentang emas. Dan kesilapan pertama ramai orang nak beli emas, dia tunggu harga yang paling murah. Dia tak pernah beli tapi dia tunggu harga paling murah. Bila kita tahu harga paling murah, contohnya hari itu harga 1 gram 171 per gram. Saya tulis dekat Facebook saya cakap ini harga paras, harga lombong. Siapa yang faham dia beli banyak masa tu. Tapi saya tak tahu sama ada harga akan terus naik atau turun balik. Tapi pengalaman saya rasa itu harga murah. Saya cakap harga sekarang ni paras lombong. 171 ramai orang tak nak beli lagi. Nak tunggu harga turun lagi. Kan harga tengah turun, nak tunggu turun lagi. Sekarang ni dah 188 per gram. Siapa yang beli hari tu, especially yang beli besar-besar, kilo-kilo, kalau beli sekilo mungkin lebih 10,000 dah untung kalau jual sekarang. Jadi tak boleh tunggu harga murah. Especially orang yang tak pernah beli. Beli dulu walaupun 1 gram. Bila kita dah beli, kita dah ada benchmark. Mahal ke murah? Mahal ke murah ditengok pada masa tu. Sekarang ni mungkin murah pada masa ni ialah 171 per gram. Dah tak boleh tunggu murah 2 tahun lepas 130 per gram, tak boleh. Murah pada tahun ni ialah mungkin 171, 175. Itu murah tahun ni. Murah tahun depan 180. Murah tahun depan. Okey?